bulanan 1000 lebih dan anda kemungkinan besar boleh dapat untuk buat full on. Lepas tu untuk kawan-kawan yang bergaji 2,500 hingga 3,000 dah layak untuk mohon kereta ni. So, ini adalah Nissan Serena tahun 2019 2.0J Impound. So, kereta ni datang sekali dengan full service record juga. So you orang tak perlu risau mileage dah betul. So, untuk kawan-kawan yang mungkin ada masalah dokumen, ataupun masalah nama, anda pun boleh cuba mohon kereta ni dengan kita. Kita akan bantu anda cuba untuk tolong keluarkan kereta. Lepas tu kawan-kawan, kereta ni harga on the road dia 87,800. Yang ini harga dia without insurance dengan road tax. Monthly 1,000 lebih dan boleh loan lagi 9 tahun. So, mari kita tengok kereta ni datang dengan cat yang baru. Kita telah touch up dengan cat 2 layer. So, yang boleh tengok cat dia mesti kilat-kilat punya. Lepas tu kereta ni dia nampak cukup garang juga. Walaupun dia kereta MPV tapi nampak sangat garang. Lepas tu untuk rim kereta masih kekal dengan rim original. Ini sport rim original J Impound lah. Nampak memang cukup sporty. Lepas tu kereta ni adalah kereta hybrid. Hybrid dia maksud setengah minyak, setengah elektrik. So dia sangat-sangat jimat minyak. So interior dia anda boleh tengok dashboard semua licin-licin punya. Condition banyak elok. Owner sebelum memang ada jaga kereta. Lepas tu kerusi dia ni adalah J Impound punya kerusi. Tengok, warna coklat nampak memang cukup premium. Leather seat pun dalam condition yang sangat cantik. Lepas tu kereta ni juga datang sekali dengan original touchscreen display. Push start button pun ada juga. Dan di sini actually dia ada 360 camera dan reverse camera. Lepas tu atas sini ada lagi dashcam. So kereta ni automatic dia mesti ada power door. Yang ini 2 biji power door. Ruang di belakang pun sangat luas. Belakang sini boleh muat lagi 5 orang passenger. Boleh muat lagi 5 orang passenger. Lepas itu di atas sini ada lagi roof monitor. So Nissan Serena belakang dia nampak sangat cantik, sangat lawak. Bila jalan atas highway ni memang cukup selesa. So Nissan Serena ni dia ada 2 cara untuk buka pintu. Satu buka dari sini. Ini ambil barang yang kecil-kecil. Satu lagi buka dari sini. Ini untuk ambil barang yang besar lah. So kalau korang ada barang nak letak, actually sini dia ada satu kompartmen kecil lagi. Kalau barang tu lagi besar, mungkin boleh lipatkan kerusi sahaja. So sebelah driver seat, steering dia ni multifunction steering. Mileage kereta baru 50 lebih sahaja. Mileage masih lagi rendah. So guys, saya ulang lagi sekali, untuk harga on the road without insurance dengan road tax 87,800. So untuk bulanan kereta ni dalam 1,000 lebih. Dan kereta ni anda boleh mohonkan untuk full loan juga. So kawan-kawan, jika anda ada minat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Auto World. Kita jumpa next video.